Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang dihormati, barisan juri dan juga penjaga masa dan teknikal. Okey. Izinkan saya meneruskan perkongsian saya pada hari ini. Okey, tajuk kajian tindakan saya pada hari ini adalah meningkatkan pemahaman dan penggunaan kata majmuk murid tahun 2 melalui pendekatan pembelajaran berasaskan gamifikasi. Okey. Untuk gamifikasi ni saya namakan dia Genius E-Majmuk. Okey, saya perkenalkan diri saya. Saya Cikgu Noraiha binti Marjan, merupakan seorang guru bahasa Melayu di SK Pekandenas Pontian. Yang bawah tu yang comel tu adalah mentor saya yang banyak membimbing saya untuk kajian tindakan ini, dan saya rasa seronok lah sepanjang melakukan kajian tindakan ni. Okey, isunya adalah yang saya dapati adalah tentang kemahiran antarabahasa, di mana saya dapati murid saya mengalami kesukaran untuk mengenal pasti, memahami dan menggunakan kata majmuk dengan betul. Yang kedua, saya dapati juga pendekatan pembelajaran yang saya gunakan agak kurang menarik dan berkesan. Jadi saya mengambil keputusan untuk menggunakan kaedah gamifikasi. Ini disokong oleh kajian oleh Hashim dan Yunus, di mana penggunaan bahasa digital interaktif dalam PDPC bahasa Melayu dapat meningkatkan minat murid kerana lebih visual, berwarna-warni dan interaktif berbanding buku. Selain itu juga kajian Yunus, WS dan Hashim pada tahun 2021 menyatakan bahawa bahan pengajaran interaktif memberi kesan positif kepada motivasi murid. Okey, permatian saya yang saya lakukan adalah terhadap RPA saya. Semasa saya menjalankan pengajaran di mana saya menggunakan 5.2, memahami dan menggunakan kata majmuk konteks, iaitu standard pembelajaran ini ialah 5.2.2, memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata majmuk. Saya dapati dan aktivitinya adalah mengenal pasti, menyusun perkataan dan mengisi tempat kosong. Saya dapati seramai 7 orang murid saya masih memerlukan bimbingan guru untuk memahami tentang kata majmuk. Okey, pemerhatian saya juga ke atas hasil kerja murid, iaitu terdapat murid 2 Zuhal yang tak dapat mengenal pasti kata majmuk dan memahami maksud kata majmuk dengan betul. Okey? Yang tu berfokuskan TP1 dan TP2 lah, dia mengenal pasti. Yang keduanya, tidak dapat menggunakan kata majmuk dalam ayat mudah dan membezakan jenis kata majmuk. Okey, yang kita tahu kata majmuk ni ada pelbagai jenis tulen, jenis istilah khusus dan juga hiasan. Okey, dan seterusnya murid saya juga tidak dapat menilai membetulkan salah penggunaan kata majmuk dan menghasilkan ayat menggunakan kata majmuk dengan betul. Kalau dapat ini dapat lihat ni hasil kerja murid saya lah. Dia macam sepatutnya kereta polis tapi dia tak dapat nak gunakan kata majmuk tu dalam ayat yang betul. Okey, untuk sikap murid pula, saya dapati mereka agak kelihatan bosan dan tidak berminat sebab saya menggunakan buku teks dan juga buku aktiviti yang disediakan. Dan murid saya menjadi pasif. Bila dia menggunakan buku teks, dia tak ada kerja berkumpulan, tak ada interaksi, dia menjadi agak pasif lah, untuk pasif dan tak dapat memahami konsep dengan betul. Okey, saya juga pernah cuba membuat untuk aktiviti lakonan, sebab pada pendapat saya dengan adanya lakonan dunia sebenar, mereka boleh lebih memahami. Tapi tak semua murid berani untuk berlakon. Dan apabila ada lakonan tu, tak semua yang terlibat, dan murid yang jadi penonton tu dia pun jadi pasif juga sebab dia tak terlibat dalam lakonan tersebut. Okey, jadi refleksi saya berasa gagal sebabnya saya tidak dapat menarik minat murid saya. Mungkin pengajaran tradisional saya menggunakan buku teks dan buku latihan kurang memberi impak dan juga menggunakan ABM yang kurang berkesan. Okey, ini menyebabkan murid hilang fokus dan cepat lupa. Okey, cepat bosan, pengajaran menjadi pasif dan murid tidak dapat mencapai tahap penguasaan minima iaitu TP3. Okey,
Jadi fokus kajian saya adalah untuk meningkatkan peningkatan dalam pentaksiran sekurang-kurangnya mencapai tahap minima iaitu TP3. Dan jadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Jadi ini dapat meningkatkan motivasi dan minat murid dan juga melahirkan murid berkemahiran literasi digital. Ini dah selaras dengan PPPM lah. Objektif kajian adalah untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan kata majmuk untuk murid tahun 2. Objektif khususnya pula untuk mengenal pasti tahap pemahaman murid terhadap kata majmuk sebelum dan selepas menggunakan gamifikasi, meningkatkan minat murid dan juga menilai keberkesanan pendekatan gamifikasi. Kaedah kajian pula, kumpulan sasaran saya adalah 7 orang murid, 2 Zuhal, SK Pekan Dinas dan persempelan yang digunakan adalah tidak rawak bertujuan. Iaitu 3 lelaki dan 4 perempuan. Model kajian yang saya gunakan, model QMIS dan juga McTaggart yang mengandungi 4 kitaran tu. 4 memerhati, mereflek, merancang dan bertindak. Dan juga kaedah pengumpulan data saya menggunakan ujian pra dan pasca dan pemerhatian serta juga saya ada lakukan temu bual. Kaedah pengumpulan data saya gunakan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif ni untuk melihat peningkatan TP murid daripada 1 dan 2 kepada 3 dan 4. Kualitatif saya melihat pada persepsi murid mengenai kesukaran subjek tu. Kata majmuk lah. Dan saya jalankan juga ujian pra, pasca, pemerhatian dan temu bual. So analisis tu, data kuantitatif tu untuk melihat perbandingan dan kualitatif untuk motivasi dan minat murid. Ini saya dah dengar tadi, pemerhatian terhadap tingkah laku dan temu bual tadi. Ini pun saya ada terangkan tadi tentang penggunaan buku teks dan juga buku aktiviti. Selain itu aktiviti menulis. Saya rasa saya nampaklah murid cepat bosan jika banyak sangat aktiviti menulis. Ini temu bual yang saya lakukan. Ini adalah contoh 2 orang murid. Yang pertama, murid saya cakap, saya susah nak ingat cikgu, kadang-kadang saya nampak 2 perkataan tetapi saya tak tahu itu kata majmuk ke bukan. Macam kaki bola. Kaki bola ni adalah kategori kata majmuk kiasan. Yang dia faham adalah kaki dan bola. Bukan maksud di sebalik kaki bola tu. Yang kedua, dia tahu maksud tapi bila dia buat untuk bina ayat, dia jadi lupa nak gunakan. Tu yang tadi ada kesilapan dengan kereta dan polis. Seterusnya, ini ujian pra yang saya dapati 7 orang tak dapat nak mengenal pasti dan gagal untuk menyusun perkataan menjadi ayat yang mengandungi kata majmuk. Ini adalah data untuk TP1 dan TP4. Keseluruhan adalah untuk 27 orang murid. Jadi intervensi yang saya lakukan adalah membina satu aplikasi ringkas lah yang saya namakan Genius Imajmuk yang merupakan satu platform yang mengintegrasikan teknik gamifikasi dalam PDPC. Ini bertujuan untuk merangsang murid supaya lebih bermotivasi dan libatkan diri secara aktif sepanjang proses PDPC yang saya jalankan. Untuk gamifikasi ni saya ada juga sertakan sebab gamifikasi ni kan dia ada peringkat by peringkat kan? Peringkat dan peringkat. Jadi saya ada letakkan tahap-tahap yang murid perlu capai. Untuk tahap 1 dan tahap 2, saya gunakan permainan kata yang saya embed daripada word wall. Dan latihan interaktif pada tahap 3 menggunakan live worksheet. Di akhir nanti penilaian boleh dilakukan dan boleh melihatlah perubahan antara
pra dengan pasca. Okey, saya pasangkan video untuk dalam jenis majmuk ni saya sertakan juga seindaksi. Okey, kiranya kalau tanpa cikgu pun mereka boleh belajar sendirilah. Jadi pemahaman mereka, kita ada pengenalan, beserta penerangan apa itu kata majmuk. Ini bilik belajar Afiq. Secara ni lah paparan. Dilengkapi dengan ada juga animasi yang saya buat sendiri. Jadi saya boleh masukkan perkataan-perkataan yang saya berfokus lah, apa yang saya nak ajar pada anak murid. Mini, harap kamu tidak kecil hati. Cakaplah, saya Dan juga gamifikasi. Dia mengikut tahap. Tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Dan akhir sekali uji minda dan mereka akan menerima satu ECJ lah sebagai ganjaran mereka buat soalan uji minda ni. Dan ada juga didik hibur. Sebab murid-murid sekarang kan dia lebih kepada video, nyanyian kan, perkongsian. Dan mereka juga boleh hubungi saya dalam grup saya, ada buat grup WhatsApp lah untuk bertanya soalan apa yang mereka kurang faham. Ini adalah contoh reward yang mereka akan dapat bila mereka menjawab uji minda ni. Ini adalah media-media yang saya gunakan. Antaranya adalah Canva, yang paling utama adalah Canva lah. Dan animasi saya guna Zepeto. Ada juga untuk gamifikasi saya gunakan live worksheet, word wall. Dan juga YouTube untuk video yang saya dah buat, saya masukkan ke YouTube. Dan juga akhir sekali ni uji minda saya menggunakan Google Form. Tindakan yang saya lakukan, langkah pertama adalah mengenal pasti kumpulan sasaran saya, iaitu murid dua Zuhal, yang saya dapati tiga orang murid lelaki dan 4 orang murid perempuan. Saya buat tinjauan awal seperti temu bual, pemerhatian dan menjalankan ujian pra. Kemudian saya perkenalkan tentang jenis majmuk. Dan langkah keempat, barulah kita mulakan dengan gamifikasi mengikut tahap. Langkah kelima, ujian penguasaan pasca selepas kita dah gunakan jenis majmuk tu. Dan langkah keenam, saya membuat analisis keberkesanan intervensi. Ini adalah gambar-gambar yang sewaktu saya menjalankan menggunakan jenis majmuk. Ini penguasaan akhir. Ini sedikit video lah macam mana mereka menggunakan jenis majmuk. Tahap 1 memang ada gamifikasi daripada word wall. Seterusnya tahap 2. Dia ada ini tahap 2, menyusun soal yang mengandungi kata majmuk. Ini kalau ini adalah tahap ketiga, kita ada lembaran kerja. Yang menariknya pada tahap 3 ni, kalaulah in case tiba-tiba tak ada internet, kita boleh print out soalan tu bagi pada murid lah. Ini adalah analisis data lembaran kerja sebelum ni lah. Dan ini
adalah analisis untuk TP dan selama 8 orang mendapat TP3 dan 19 orang mendapat TP4 dan peningkatan daripada 70% kepada 100%. Ini adalah untuk Google Form. Kita boleh lihat markahnya walaupun ada yang tak 100%. Kini CCJ yang murid dapat jika mencapai 80 markah ke atas. Rumusannya ialah penggunaan gamifikasi ni saya melihat dia dapat memberi kesan positif terhadap pembelajaran murid. Murid juga kelihatan lebih berminat, bermotivasi dan aktif. Dan gamifikasi yang menyeronokkan dan interaktif dia dapat membantu murid memahami konsep kata majmuk. Penyebarluasan setakat ini saya bersama-sama rakan dalam panitia sejalan ke PLC. Rakan-rakan dia menggunakan template saya lah untuk topik-topik tata bahasa yang lain. Jadi besar harapan saya juga untuk saya kongsikan sekurang-kurangnya di zon saya ataupun di daerah saya. Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih.